Hi guys, welcome to our channel. It's me, Fisha. Before tu, korang kena tekan loceng dulu, like and subscribe. Ramai orang bila nak beli laptop terus tengok design dulu. Tak tengok fungsi. Ada yang beli sebab nampak lawa, ada RGB and logo sahaja. So hari ni, Fisha nak share kat korang cara untuk pilih laptop mengikut kegunaan korang. Okey, kita mula dengan student dulu. Kalau korang student, lagi-lagi korang banyak kerja menggunakan Word, Excel atau PowerPoint, korang tak perlukan laptop yang spek tinggi pun. Yang penting laptop tu prosesor i3 atau Ryzen 3 ke atas, RAM 8GB RAM, storage SSD minimum 256GB tau. Laptop macam ni sesuai untuk assignment and kelas online. Yang penting ringan and bateri tahan lama sebab student kan suka study dekat kafe. Ni adalah contoh laptop bawah 1000 yang korang boleh dapatkan di Mechanize. Cara kedua, kita akan post pada next video for part 2. So korang jangan lupa tekan subscribe, like and share. Bye guys.